Liverpool Football Club bukan sekadar bola sepak. Di sebalik sorakan, gol dan piala, ada satu organisasi yang diam-diam buat kerja besar, LFC Foundation. Foundation inilah yang jadi tangan dan kaki kelab untuk bantu komuniti dari budak sekolah sampai keluarga susah. Setiap tahun berpuluh ribu orang dapat bantuan dari coaching, pendidikan, mental health sampai peluang kerja. Dan masa Jurgen Klopp umum nak undur diri sebagai pengurus Liverpool, satu benda dia buat yang sangat besar, dia terus sambung berkhidmat sebagai duta kehormat LFC Foundation. Ini bukan jawatan kosong-kosong, ini komitmen dia untuk stay connected dengan Liverpool, bukan dari tepi padang tapi dari hati community. Jadi, bila Klopp muncul semula dalam satu majlis istimewa Gala Dinner LFC Foundation, semua orang tahu ini bukan kemunculan biasa. Ini adalah permulaan bab baru. Lepas hampir 10 tahun penuh kenangan, Jurgen Klopp balik semula ke Liverpool, tapi bukan ke padang, bukan ke bangku jurulatih, tapi ke tempat yang lagi dalam, iaitu hati Liverpool. Dekat Gala Dinner LFC Foundation, kat Liverpool Cathedral yang sangat besar, Klopp muncul bukan sebagai pengurus tapi sebagai simbol kesatuan, kasih sayang dan segalanya pasal Liverpool. Kemunculan pertama Klopp lepas dia letak jawatan bukan dalam match tapi dalam majlis amal Gala Dinner LFC Foundation. Masa tu semua orang boleh rasa Klopp tak pernah hilang. Jiwa dia masih ada dalam Liverpool, dan sekarang sebagai duta kehormat Foundation, dia nak teruskan legasi dia bukan untuk piala tapi untuk bantu orang. Majlis tu klasi, bermakna dan sangat menyentuh hati. Klopp jadi tetamu utama dan dia tak datang dengan ego, dia datang dengan keikhlasan. Dan dalam satu sesi Q&A yang special, Klopp cerita pasal keluhan dia, harapan dia dan satu perkara yang buat hati dia sangat kecewa. Isu bu Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold, budak Liverpool, juara, pemain penting. Tapi masa lawan Arsenal baru-baru ni, ada sebahagian fans bu dia. Dekat Anfield, bila Klopp dengar, hati dia betul-betul luluh. Kata Klopp, saya tengok game tu, bila dia masuk saya dengar bu. Lepas 10 saat, saya terus tutup TV. Saya sangat kecewa. Dia ingatkan semua orang, inilah budak yang bantu Liverpool masa susah. Free kick lawan Hoffenheim, assist lawan Barca, beberapa kali dia buktikan diri dia untuk Liverpool. Tapi sekarang bila dia tengah struggle, ramai yang bu dekat dia. Klopp tak marah tapi dia sedih. Tapi macam biasa, dia guna kesedihan itu untuk ingatkan semua, jangan lupa siapa kita. Mesej untuk penyokong. Apa yang kita bina dalam 9 tahun bukan saya seorang, kita semua buat sama-sama. Suara Klopp masa tu betul-betul dari hati. Dia masih sayang Liverpool sepenuh jiwa. Liverpool tengah bersedia nak angkat trofi. Klopp ajak fans semua fokus pada satu benda, iaitu bersatu. Jangan lupa semangat kekeluargaan yang kita bina. Jangan jadi macam kelab lain. Dia cakap, kita lain dari yang lain dengan cara yang baik. Mesej tu bukan pada trend je, tapi pasal maruah kelab, pasal jaga nilai dan jiwa Liverpool yang sebenar. Klopp dan LFC Foundation. Sekarang Klopp dah jadi duta rasmi LFC Foundation. Dia bantu bukan dalam padang tapi dalam hidup orang. Dari isu sosial sampai bagi harapan untuk budak-budak muda. Foundation ni aim nak bantu 500,000 orang setiap tahun. Dan Klopp, dia all in. Klopp berkata, saya mungkin tak duduk dekat tepi padang dah, tapi saya tetap sebahagian daripada Liverpool. Kelab ni ubah hidup saya dan sekarang saya nak bantu ubah hidup orang lain. Dari cahaya lilin dalam katedral tu sampai air mata dalam mata fans, malam tu bukan malam selamat tinggal, tapi malam sambung legasi. Klopp bukan berhenti, dia baru mula bab baru di
Liverpool. Jurgen Klopp ajar kita tentang bola sepak bukan sekadar game. Ia adalah komuniti, ia adalah keluarga, ia adalah hati. Masa dia berdiri dalam katedral tu, satu benda yang jadi sangat-sangat jelas. Walaupun dia tak jadi jurulatih lagi, Klopp akan sentiasa jadi sebahagian daripada Liverpool. Sebab bila kau dah jadi sebahagian dari kelab ini, you will never walk alone. Apa pendapat korang tentang kata-kata Klopp dalam Q&A session malam tu? Kalau pendapat saya sendiri, saya nampak kata-kata Klopp inilah yang telah pun mengubah bandar Liverpool, yang telah pun mengubah pandangan fans terhadap Trent Alexander-Arnold. Walaupun di depannya pada ketika itu hanya ada 2,000 orang, namun mesej itu sampai ke seluruh bandar Liverpool dan ia telah menentukan bagaimana fans Liverpool menyambut Trent Alexander-Arnold dalam perlawanan akhirnya. Farewell yang sempurna untuk Trent Alexander-Arnold. Tiada sebarang tiada sebarang cacian, tiada sebarang makian. Yang ada hanyalah penghargaan tulus daripada hati fans yang mungkin sebelum ini telah pun terlupa sebentar akan jasa Trent Alexander-Arnold kepada Liverpool. Namun kata-kata Klopp pada malam itu telah pun mengubah bagaimana cara fan menghargai Trent Alexander-Arnold dalam sesi terakhirnya di Anfield. Ini adalah satu leadership, ini adalah satu influence, ini adalah satu wibawa yang Klopp masih lagi teruskan dan memberi impak yang besar kepada seluruh bandar Liverpool. Betapa bertuahnya kita sebagai fans Liverpool mengenali sosok tubuh ini yang bukan sahaja memimpin klub ke arah kejayaan, yang bukan sahaja memimpin klub ke arah mentality monster, yang bukan sahaja pakar dalam menentukan cara Liverpool bermain, tetapi dia juga menentukan, mengajar kita tentang bagaimana kita sebagai penyokong perlu berfikir dengan lebih waras, dengan lebih betul dan dengan lebih wisdom dalam kita menilai setiap perkara yang berlaku dalam Liverpool. Trent Alexander-Arnold, walaupun beliau mengambil keputusan untuk keluar daripada Liverpool, tetapi kita perlu menghargainya. Pandanglah dari sudut positif keluarnya Trent daripada Liverpool. Moga-moga dengan itu bandar Liverpool akan lebih harum baunya melihat Trent di persada dunia, dan tak mustahil Trent boleh menjadi sebahagian daripada nama-nama besar di dalam Ballon d'Or satu hari nanti. Dan keberadaan Trent di situ tidak pun mengharumkan mana-mana agensi lain, tetapi ia mengharumkan Liverpool Football Club dan Akademi Liverpool sendiri. Ternyata dengan akademi ini berjaya melahirkan seorang legend, seorang pemain back kanan yang tidak pernah dilihat wujud dalam zaman-zaman sebelum ini. Itulah kisah menarik kata-kata seorang bapa kepada seluruh peminat penyokong Liverpool yang telah pun mengubah perspektif semua terhadap anaknya Trent Alexander-Arnold. You will never walk alone.